Stuart Wilkin sah kembali ke pangkuan pasukan Johor Darul Ta'zim, JDT, pada Selasa, 13 Januari 2026. Perpindahan pemain berusia 28 tahun itu diumumkan pengurusan Harimau Selatan menerusi satu video di platform Johor Southern Tigers. Stuart Wilkin adalah prototipe pemain tengah moden. Beliau bukan sahaja membantu pertahanan tetapi juga aktif terlibat dalam fasa serangan. Di Sabah FC dan skuad Harimau Malaya, beliau sering diletakkan sebagai pemain tengah pusat, sentimeter, yang bertindak sebagai enjin pasukan. Visi dan kreativiti beliau mempunyai keupayaan untuk melakukan hantaran jauh yang tepat serta hantaran pendek yang pantas untuk memecahkan blok pertahanan lawan. Sepanjang kariernya, terutamanya di Sabah, beliau mencatatkan jumlah bantuan gol, assist, yang tinggi, membuktikan ketajamannya dalam mencipta peluang. Antara senjata utama Wilkin adalah rembatan jarak jauh. Beliau sering menjaringkan gol melalui sepakan deras dari luar kotak penalti, sesuatu yang beliau buktikan berkali-kali bersama pasukan kebangsaan Malaysia, seperti gol menentang Singapura di Piala AFF.